Kau bayangkan tak ada angin tak ada ribut, tiba-tiba petik nama Nurul Izzah. Izzah tak sebut nama dia pun. Ini sakit, apa jenis sakit aku tak tahulah. Punya tak boleh terima kalah pemilihan parti, kalah tanding Jabatan Presiden punya pasal ni tu. Nak masuk setahun dah pemilihan parti tahun lepas. Nak masuk setahun dah. Masih lagi duk meratip nama Nurul Izzah. Izzah. Kalau tak nama Anwar Ibrahim, nama Izzah. Tak habis-habis. Aku ni tak kisah siapa jadi ketua SPRM. Pandai-pandai korang lantik siapa pun. Asalkan jangan lantik Rafizi sudah. Sebab kalau lantik Rafizi jadi ketua SPRM, payah kita nanti. Tak pasal-pasal buat kerja sekerat jalan, tak jawatan mengajuk. Payah kita semua nanti. Ini dalam video dan juga kenyataan terbaru Rafizi, dia ada bergurau lah. Kita faham, kita tak take it serious pun. Rafizi dia bergurau, dia bersindir lah, menyindir Datuk Syed Anwar supaya baik Anwar lantik Izzah sahaja jadi ketua Pesuruhjaya SPRM. Dia respon pada jawapan Datuk Syed Anwar pada wartawan lah mengenai isu laporan Bloomberg. Kata Azam Baki ada saham 17.7 juta tak silap dalam satu syarikat perkhidmatan kewangan. Tapi ialah Azam Baki dah jawab balik dah pun. Dia dah nafi, dia dah jawab, dia dah hantar LOD dah pun pada Bloomberg. 100 juta tutup ganti rugi. Sampai hari ni kita tak dengar lagi, tak boleh baca lagi sumber lain yang mengaitkan Azam Baki ada saham belas juta ni. Yang ada sekarang hanya Bloomberg sahaja. Tak ada sumber-sumber yang lain. Rafizi pun tak dedahkan apa-apa lagi. Jadi kita assume Azam Baki tak bersalah lah. Sebab belum dibuktikan bersalah. Sebab aku duk tengok isu Azam Baki ni, ada benda yang kita kena faham. Pertama, Azam Baki selaku pejabat awam, dia dah report segala pemilikan harta saham dia kepada Hermes. Maksudnya segala maklumat mengenai Azam Baki ni berada dalam pengetahuan LHDN, JPA, KSN. No issue. Soal had pemilikan saham pejabat awam 100,000 itu pun, kalau dapat kebenaran khas bawah perintah am berkeliling yang berkaitan, it's not an issue pun. Tak berlaku apa-apa pelanggaran peraturan pun. Sebab Azam Baki ni dia dah lalu, setahu aku lah, dia dah lalu proses siasatan Suruhanjaya Security SC. Nak check sama ada dilanggar Seksyen 25/4 Akta SICDA SICDA 1991. Tapi sampai hari ni nothing. Tak ada apa-apa pelanggaran undang-undang security, nothing at all on Azam Baki. Jadi kalau Rafizi nak kata nak tekan Anwar Ibrahim suruh gantung tugas pecat Azam Baki pun sesegera yang mungkin, dia kata, aku pun heran juga nak pecat Azam Baki ni sebab apa? Adakah Azam Baki hari ni dah dibuktikan bersalah? Payah, jenuh lah macam tu, tak ada bukti apa-apa. Tiba-tiba nak kena pecat Azam Baki kerana ada laporan portal luar negara kata Azam ada belas juta punya saham tak isytihar. Jenuh lah kan. Pening lah macam ni, pening lah Anwar Ibrahim. Dia pun banyak kerja lagi nak kena buat, nak kena belayar Rafizi satu hal. Setiap kali ada berita daripada portal luar negara, kita nak kata nak apa, PM nak kena ambil tindakan pecat Azam Baki. Jenuh lah macam tu Rafizi. Aku bukan kata nak backup Azam Baki sangat pun. Aku yakin Datuk Syed Anwar dia tak akan sambung kontrak Azam Baki nanti. Nama pengganti Azam Baki dah ada dah. Tunggu habis kontrak tak lama ni. Cumanya setakat hari ni kita terpaksa akui, kita kena akui sepanjang 2 tahun lebih Azam Baki jadi kepala SPRM ini, bawah Rajab Madani, bawah Anwar Ibrahim, dia memang perform, sangat-sangat perform. Kau nak kata apa? Dia buat kerja elok. Sebab itu Anwar jawab dia, Azam Baki buat kerja. 15 bilion, 15.5 bilion hasil negara dikembalikan, hasil usaha, komitmen lawan rasuah, lawan penyelewengan, lawan kartel. Credit where is due kepada Azam Baki. Sebab itu kita boleh tengok hari ni serangan ke atas Azam Baki ni memang gila-gila punya. Semua benda nak target pada Azam Baki. Usaha nak merosakkan imej Azam Baki ni dilakukan gila-gila punya. Sebab SPRM sekarang tengah buru aktif membongkar kes-kes besar berprofil tinggi yang melibatkan nama-nama besar, jerung-jerung besar, bekas menteri Parlimen Tentera Darat, bekas ketua pengarah, bekas pegawai-pegawai PBT, pegawai kanan, semua SPRM tengah buru sampai lumah cacing. Sebab itulah, apa cara sekalipun Azam Baki perlu dijatuhkan. Itu matlamat puak-puak yang sedang menyerang SPRM sekarang. Selagi Azam Baki kat situ jadi pengarah, ketua pengarah SPRM, kepala SPRM, mereka-mereka yang selama ni hidup senang atas duit kotor ni, tak dapat tidur malam. Mimpi pun tengok muka Azam Baki, bangun tengok muka Azam Baki, nak tidur malam tengok muka Azam Baki. Sebab itulah SPRM sekarang ini cuba untuk dilemahkan, dirosakkan imej oleh puak-puak yang tak senang hari ni, sakit hati, pedih.